Assalamualaikum. Hai adik-adik. Adik kreatif pada hari ini ialah Magical Torchlight. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah beg zip kedap, kertas hitam, pen berwarna, pen hitam, gunting, gambar lampu suluh dan pensel warna. Langkah pertama, lukis hidupan laut di atas beg zip kedap menggunakan pen hitam. Langkah kedua, warnakan lukisan hidupan laut menggunakan pen berwarna. Langkah ketiga, masukkan kertas hitam ke dalam beg zip kedap. Langkah keempat, warnakan gambar lampu suluh menggunakan pensel warna. Langkah kelima, guntingkan gambar lampu suluh tersebut. Dan langkah terakhir, masukkan gambar lampu suluh tadi ke dalam beg zip kedap. Selamat mencuba adik-adik!